Alright, assalamualaikum dan selamat datang ke Kimi Dominic Channel. What? Aduhai. Excuse me. Alai. So, ini selamat tahun baru. Ini adalah video pertama aku tahun 2026, guys. Alright. So, dalam video ni aku just nak recap balik tahun 2025 aku. So, aku nak pendekkan cerita lah. Okay, terima kasih yang dah menonton, yang masih setia kan. Ini khas untuk subscriber aku lah. Alhamdulillah lah. Okay, terima kasih kerana dah klik video ni. So, aku just nak bagi tahu info update terkini lah, ke mana aku menghilang So, 2025. Okay, aku nak cerita sikit lah, secara ringkas lah. Kan aku buat podcast kan, aku buat borak-borak bebel-bebel nanti kan korang malas nak dengar kan. So, 2025 kenapa channel aku tak banyak upload video, senang cerita lah macam tu. Sebab 2025 sekarang dah awal bulan 2026, dah masuk tahun baru dah pun. Okay, so sekarang ni aku nak recap balik 2025 aku, ke mana aku hilang Sebab tahun 2025 adalah bagi aku adalah yang paling worst performance aku dekat dalam bidang YouTube. Konten aku kat YouTube paling worst dalam sejarah. Sebab tak pernah aku cipta rekod kan, tak pernah sekali pun dalam sejak aku menceburi bidang YouTube ni, daripada tahun 2005, 2006, tak pernah aku tak upload seteruk ini. Okay, mesti korang pelik kan, kenapa aku tahun 2005, 2006 Sebab sebelum ni aku ada channel, tapi dah kena ban. Sebab apa? Copyright. Aku suka pakai sound yang copyright, so YouTube ban. So panjang cerita dia kan. Cuma channel ni je yang aku masih jaga, sebab aku dah mula matang pasal YouTube. Aku dah mula tak upload video-video sound copyright. Okay, so pendekkan cerita, 2025 ni aku hanya upload sepanjang daripada bulan 1 sampai bulan 12, aku hanya upload 8 video sahaja, guys. Selama 365 hari, 8 video saja aku upload. So maksudnya sangat-sangat worst lah. Okay, sebab apa? Banyak sebab lah. Kalau korang follow aku punya TikTok atau IG aku dah tak ni sangat. TikTok lah sekarang aku ada cerita sikit lah. Aku ada tunjuk, aku banyak konten-konten reels pasal game lah, banyak Mobile Legend lah. Okay, aku banyak lebih kepada Moto ML. So boleh follow lah aku punya TikTok, Kimi Dominic 7. Okay, itu aku Moto gaming lah. Aku banyak-banyak konten gaming. Tapi kayak YouTube untuk motor ni aku dah kurang. Jangan risau, ada sebab dia. Sebenarnya aku masih on lagi buat konten motor ni, tak ada masalah pun. Aku akan sentiasa update lagi ni Easy ni. Ini pun aku nak update lagi ni. Aku nak cerita sikit apa benda yang dah berubah kan. Actually tak ada apa sangat berubah pun, just tukar part wente pun aku tak cerita pun kan. Tukar mono pula, absorber pun tak cerita, tukar rantai pun tak cerita. Actually boleh je aku buat konten kan, macam biasa kan, tapi aku tak buat. Tapi 2005 memang banyak dah benda aku ubah pasal motor ni. Yamaha apa benda, motor gemuk kan, banyak je aku dah buat. Lepas tu ada lagi satu baby SYM tu dah lahir kan. Itu pun ada lagi aku tak buat. Banyak benda aku tak buat konten 2025. Banyak betul aku skip. So lagi-lagi bulan 11 lagi tu, ujung bulan 11, aku ada kemalangan sikit. Tapi bukan kemalangan motor bukan jatuh motor, tapi kemalangan macam aku terjatuh tangga. So menyebabkan kaki aku crack. Kaki kanan aku crack, macam saya cerita patah lah. Kaki kanan aku patah bulan 11. So lagi aku tak ada masa untuk buat konten. Tapi itu dah ujung-ujung tahun lah. Ibarat sama je. Ibarat kalau aku upload konten pun, mungkin konten aku akan jadi 9 ke 10. Okay, so nak pendekkan cerita, 2025 adalah worst gila. So aku cuba akan comeback 2026. Aku akan cuba update setiap motor yang aku ada. Aku akan cuba buat lah walaupun agak busy juga. Okay, so
Kau bayangkan 8 video je aku upload. Bagi aku sangat worst lah. 2025 sangat-sangat worst untuk YouTube aku. Bukan nasib aku worst untuk konten YouTube aku lah worst. So aku kadang kesian juga dekat aku punya followers dekat YouTube ni kan. Dia macam ada yang komen, ada yang bila nak upload, kadang-kadang dia orang komen dekat IG, kadang PM ada juga kan. Walaupun tak banyak, tapi still ada. Alhamdulillah, terima kasih lah yang support kan. So 8 video, so memang sangat worst. Tapi tak apa, aku try cuba banyakkan lagi video aku dekat 2026 ni. Sekarang dah bulan 1, awal bulan 1. So this is the first video untuk 2026. Just aku ajak just sikit 2025 saja, tak ada repeat saja. Aku bagi tahu kenapa aku tak upload. So disebabkan 2025 tu banyak bencana juga aku menimpa. Yang kira macam awal bulan tahun 2025, aku nak cerita lah sikit satu persatu kan. Awal tahun 2025 phone aku rosak bulan 4. Okay, bulan 4 tu dia dah start, aku dah mula malas nak upload. Sebab phone aku rosak. Dalam phone tu ada 6 video, 6 konten yang aku dah ready untuk edit dengan upload. Akan tetapi phone aku rosak. Motherboard dia jahanam, bro. Jahanam. So terus hilang konten-konten aku. Okay, terutama motor Kimco tu kan. Dalam tu ada konten Kimco, Eliminator, ada motor Chris. 3 motor ni ada aku buat sampai 6 video. Campur lah kan. Ada 6 video total. 9 yang aku sempat upload 3 je kan. 3 je. So ada lagi 6. So 3, 6, 9 lah. Total aku upload 3, tinggal 6. Tiba-tiba rosak man. Rosak babe. Phone aku motherboard Kong. Terus aku macam down gila. Tiba-tiba bulan 4 kan. Lepas tu so aku macam stop kejap, kita down kan. Kita dah konten kita hilang macam tu ya. Kalau korang sebagai YouTuber pun konten korang hilang, korang dah penat shoot ni, tiba hilang. Uish, lemah sikit lah, jatuh sikit semangat kau. Lepas tu dengan komitmen rumah, komitmen kerja apa semua tu kan. So kau busy, komitmen keluarga kan, kau busy sikit lah. So 2025 antara sebab kenapa aku tak upload sangat video. Tu awal tahun aku dah kena lah macam tu. So tiba-tiba hujung tahun, awal tahun dah kena, hujung tahun kaki aku patah sebab aku jatuh tangga, brother. Jatuh tangga. So sekarang pun aku dalam recovery lagi sebenarnya ni, sebab benda tu berlaku bulan 11. Tapi alhamdulillah still boleh jalan kan, boleh berjalan lah, tapi tak boleh lari lah. Sekarang ni aku just berjalan boleh lah. Kalau berlari apa semua, buat kerja berat tak boleh. Berjalan boleh. Kalau berdiri lama tu aku tak sure, sebab aku so far dalam MC lagi, aku masih cuti lagi kan. MC lama babe, kaki patah kan. Tapi sekarang boleh berjalan. Akan tetapi nak berdiri lama tu susah sikit. Okay, kaki kanan aku malas nak cunduk kat sini, biar dulu. Apa lagi itu sebab lah kenapa aku tak upload video. Okay, so sekarang video ni aku dah tengok dah 8 minit dah aku membebel. Okay, so nanti next video aku tak jadi, tapi aku akan cuba buat. Bukan cuba buat, tak tahu bila aku nak upload, tapi aku akan janji upload. Yang risau, aku akan update motor ni. Lagi satu aku akan update LC lah. LC dekat rumah lah. Okay, ini pun sebab aku baru hantar bini aku kerja. So aku bolehlah buat konten kejap. Dan aku lari kejap buat konten untuk video first tahun 2026 ni. Dan recap tahun 2025 8 video saja guys. Aku saja recap 8 video saja. Saya ulam. Saya ulam 8 video, sangat worst kan. So, dan terima kasih lah kerana masih yang menonton, masih subscribe. Oh, jatuh. Masih subscribe, masih menonton. So, kira macam aku sangat bersyukur sangat lah. Okay, so sekarang pun dah 9 minit, hampir 10 minit video. So sekejap lagi mungkin aku akan borak sikit pasal Moto Easy ni. Okay, kalau korang tengok Moto Easy ni masih lawa, berjelita, menarik, tertarik, komen ada bomb. Okay, so itu je lah kot. Terima kasih lah kerana menonton. Tahun 2026, here we go. Kita try buka buku baru guys. Okay, so itu saja untuk kali ni. Terima kasih kerana dah subscribe. Selamat tahun baru di 2026. Harap-harap tahun ni kita akan banyakkan lagi konten. Okey, aku akan banyak gila mat. Okey, jangan lupa follow TikTok aku Kimi Dominic 7 Kimi Dominic 7. Tapi aku rasa kalau korang rasa Kimi Dominic pun korang dah beritahu account TikTok tu.
So itu aku banyak upload pasal gaming lah. Pasal motor tu adalah sikit-sikit. Okay. Tapi kalau korang nak aku upload pasal motor, korang komen lah. Atau korang try komen kat TikTok. Mana tahu laga ada semangat sikit aku nak upload dekat TikTok kan, pasal reel kecil-kecil ni kan. So tu je kot untuk season baru ni 2026. Here we go again. So tu je lah kot. Okay. Skip subscribe, follow TikTok. Okay. Ui, lama mat tak buat. Gila, lama tak buat. So rasa kekok sikit nak cakap kan. Lama. Last video 2 bulan lepas saya aku buat, yang bila ninja tu, ninja member aku tu. Last video. Wah, ya. Sebelum aku jatuh tangga tu. Sebenarnya cerita lepas aku buat video tu, aku terus jatuh tangga kan. Aku terus jatuh tangga. Aku jatuh, kira aku salah step. Aku miss step tangga tu. So aku tergolek. So kaki kanan aku patah. Kaki belah kanan dia belah ibu jari tu kan. Bukan ibu jari, dia belah tapak tu. Macam ni tapak kan. Dia macam belah macam nak sebut lah. Aku dah lah pegang ni. Dia macam. Okay, so aku dah 10 minit dah video ni. Aku dah malas nak borak lebih. Kaki kanan aku patah. Okay, 2025 kaki kanan aku patah. Motherboard aku rosak, konten hilang. Kaki patah, konten hilang, motherboard, phone rosak. Tu antara kenapa aku slow sikit lah upload. Okay, terima kasih kerana menonton. Keep subscribe, keep smiling. I see you next video. Assalamualaikum guys, terima kasih.